Tenaga Nasional Berhad TNB bersama unit peneraju agenda Bumiputera teraju terus memperkukuh kerjasama strategik melalui pelaksanaan program pembangunan vendor Bumiputera 3.0 PV 3.0. Inisiatif ini bukan sekadar membuka peluang perolehan, malah menjadi pemangkin transformasi vendor Bumiputera untuk menembusi rantaian bekalan industri tenaga dan teknologi hijau, sekaligus bersaing di peringkat global. Menurut teraju, kejayaan vendor adalah kejayaan TNB dan kejayaan negara. Setakat ini, lebih 3,600 vendor Bumiputera aktif berada dalam ekosistem perolehan TNB. PV 3.0 yang dilancarkan pada 2024 merupakan kesinambungan usaha sejak 1994, namun ditambah baik dengan penekanan kepada 3 teras utama: peluang pasaran perniagaan, akses pembiayaan kewangan dan pembangunan kompetensi vendor. Di bawah teras peluang pasaran, TNB memperkenalkan Bumiputera Consultant Global Framework Agreement (BCGFA) bagi meningkatkan penyertaan juru perunding Bumiputera dalam projek peralihan tenaga dan konsultansi. Kolaborasi ini turut menyokong dasar pemerkasaan Bumiputera TPB 2030 dan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR selaras dengan aspirasi negara memperkasa ekonomi hijau, pengdigitalan serta kebolehsaingan global.